Ok, selamat petang Cikgu Lim. Saya nak tunjukkan macam mana nak record. Saya tunjukkan bagaimana nak compile dalam masa lebih kurang 10 minutes. Ok, di sini saya dah sediakan Phonetesys. Ok, kita run pada base yang kedua, Phonetesys. Ok, daripada Tumblr kita akan dapat ni. Ok, saya harap cikgu dah simak semua data di sini. Ok, tinggal yang ni, tarikh ni belum lagi ni. Tarikh dengan tahun bila nak submit. Dan saya rasa tak ada masalah. Ok, kita go straight pada bab 1. Double click. Di sini bab 3 saya tak semak lagi. Saya tunjuk sampai bab semua bab kecuali bab 3. Ok, saya letak di sini bab 1. Dan cikgu hantar bab 1 version 3. So, dia akan load semua sekali. Ok, bila nampak yang ni, tengok ada jarak tak? Ada. Kita delete ini. Ok, tengok ada chapter yang terlebih ni. Kita akan delete sampai sini. Ini semua kita delete. Ok, bab 2. Version 3. Dia akan load semua sekali yang kita bagi saya tu. Kes yang sama juga. Kita tak nak bagi ada blank space di bawah. Bab 3. Bab 3 tak ada. Pergi pada bab 4. Dia akan keluar bab 3 je. Walaupun saya load bab 4, di sini dia akan keluar automatik bab 3. Tak perlu risau. Dan nombor ni bila kita masuk bab 3, dia akan automatik renumbering semua. Ok, so ini sama. Bab 5. Bab 5 akan jadi bab 4 sementara waktu. Ok, di sini yang saya kata dia generate automatic. Bila kita klik pada senarai kandungan, cikgu tak payah fikir dah. Kita klik yang ni, dia akan automatic generate semua. Cuma di sini dia akan keluar bab 4 lah. Bab 3 tak, kita tak masukkan lagi. Bab 3 tu saya belum semak lagi. Ok, satu bab tak ada ni, bab 6. Kita tak perlukan bab 6 di sini. Jadi tunjukkan semua dah ada. Ok, di sini kita regenerate lagi. Ni kita ambil. Dan masalah ambil semua sekali. Staging semua sekali. Ok, perhatikan. Ok, andai kata yang ni kita kata kita tak nak dia bold. Ni tak nak dia bold. Select ni dia. Unbold kan. Semua tak bold. Ok, yang ni saja bold. Yang lain semua tak ada masalah. Ini terlebih. Perhatikan dia terlebih. Ini. Kita adjust yang ni. Ini adjustkan dia. Supaya dia takkan lebih. Semua nombor akan berada yang ni terlebih. Kita adjust yang di belakang ni. Takkan dia di sini. Semua kataan tu akan keluar setakat itu saja. Ini pun sama. Kalau kita rasa dia terlebih, adjust. Ok, kita akan turun ke bawah. Kalau rasa ok yang ni, saya letak di sini. Kalau ok tak ada masalah, proceed. Ok, bawah semua tak ada masalah. Ok, semua dah masuk dalam table of content. Jadual. Klik yang ni, jadual. Senarai jadual. Dia akan generate semua jadual tersebut. Ok, no. Cikgu ada lebih kurang. Dalam bab 4 ada lebih kurang 40 jadual. Bab 4. Nanti kan? Okay, ada satu jadual yang tak ada tajuk ni. 47. Okay. Tak ada tajuk. Kita nak masukkan tajuk ni. Kita nak betulkan semula. Oh, okay. Sama juga dengan rajah. Klik jana je rajah ni.
biarkan keluar semua je. Kalau terlebih yang ni, tak ada masalah. Anjakkan dia. Dia mesti berada di bawah muka surat. Muka surat di sini. Yang ini, anjakkan dia. Mana yang sesuai. Atau dia tak akan terlebih. Mata ni boleh buang. Ini kita boleh repeat nak kali. Lampiran pun sama juga. Dia akan keluar surat. Okey, ada satu lampiran yang tak ada nama. Oh, ini tak perlu. Okey. Ini dia pada senarai lampiran tadi. Habis ni. Ini patutnya dia ada kurungan di belakang. Dia tak ada kurungan ni. Lampiran C, metrik generasi. Lampiran okey. Kita telefon. Dia akan betulkan semua. Okey, dah tak ada dah. Siap. Ini je. Lepas tu save. Save sebagai version 3. Okey, dah. Tak sampai pun 10 minit.